الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما أُلِقَ وختم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat iman Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Hari ini kita sambung balik perbincangan Bidayatul Hidayah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Dan setengah daripada faedah mengajar mereka Rasul akan sekalian hukum seperti barang yang diketahui akan hukum lupa di dalam sembahyang daripada lupa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan bertapa membawa sembahyang pada ketika sakit dan pada waktu ketakutan. Jadi apa kita bincang? Sifat Rasul tu Allah buat banyak hikmah, banyak faedah, banyak hikmah, banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada sifat Rasul itu. Jadi kita bincang dah, setengah daripada sifat Rasul Allah buat kerana untuk menambahkan pahala mereka itu. Seperti sakit, ujian, itu untuk menambah pahala, kedudukan martabat diangkat oleh Allah Ta'ala makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi dengan sebab ujian-ujian yang berlaku kepada mereka. Jangan kita silap faham pula, weh, jadi Rasul kekasih Allah Ta'ala ni senang, tak ada apa hak susah. Tak. Allah buat kesusahan, ujian, kesakitan untuk menaikkan pangkat mereka di sisi Allah Ta'ala dan untuk menambah pahala bagi mereka itu Rasul. Itu satu hikmah hak Allah buat. Kemudian daripada sifat tu juga memberi kepada kekuatan kepada hati kita. Weh, kalau Rasul pun kena ujian, kita hak dosa ni tak ada apa. Rasul hak Allah kasih pun Allah uji lebih pada kita, tambah kita, maka sabar. Mudah-mudahan dikurniakan sifat redha, sabar di atas apa yang Allah Ta'ala tentukan itu. Ini minta taufik, kekuatan daripada Allah Ta'ala itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengajar hukum kepada kita. Ni hak kita nak bincang pada hari ini. Kita baca dah hari itu, kita ulang sikit. Dan setengah daripada faedah iaitulah daripada pengajaran hak Allah buat bagi Rasul tu faedah kepada kita umat.
Dan setengahnya daripada faedah mengajar mereka itu Rasul akan sekalian hukum, yakni ajar kepada kita umat, seperti barang yang kita ketahui akan hukum. Seperti mana yang kita belajar dalam hukum fiqh. Lupa di dalam sembahyang, daripada lupa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tu Allah Taala takdir dalam satu dua keadaan terlupa. Macam mana Nabi ajak untuk menyempurnakan ibadah itu? Atau Allah Taala buat untuk ajak kita hikmah tu. Hikmah di sebalik Nabi lupa satu ketika dalam solat. Oleh kerana tu kita dapat memahami hukum pada ketika keadaan itu untuk menyempurnakan macam mana. Dan bertapa membawa sembahyang pada ketika sakit. Ketika sakit Nabi solat macam mana? Nabi duduk. Rasul kita duduk. Nabi kita duduk ketika solat. Hampir kepada wafat itu Nabi kita sembahyang duduk. Yang diimam oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sakit, Nabi suruh Sayyidina Abu Bakar naik. Kemudian Nabi sembahyang dalam keadaan duduk. Dipapah oleh sahabat daripada rumah, pintu rumah mai ke saf sembahyang ni dipapah oleh para sahabat. Kemudian Nabi kita duduk solat dalam keadaan duduk. Begitu juga di peperangan Uhud, Nabi kita terjatuh satu lubang. Nabi kita luka pipi. Kemudian Nabi kita sakit. Di dalam keadaan tu Nabi solat dalam keadaan duduk. Sakit. Dan Nabi jamakkan antara Zuhur dengan Asar. Kerana apa? Dalam keadaan darurah, sakit ketika berlakunya peperangan Uhud itu. Baik. Kalau kita pergi Bukit Uhud, ada ziarah tambahan. Kalau kita naik bas biasa, dia tak buat pi. Dia pi di Bukit Jabal Rumah, yang ditempatkan pasukan memanah tu saja, dengan makam syuhada Uhud. Tapi kalau kita nak pi tempat hak Nabi sembahyang duduk tu, lah ni dia buat masjid. Tu kena ada ziarah tambahan. Kita kena pi ziarah tambahan. Tu undang-undang Arab Saudi. Bas ni dia ada tempat-tempat yang boleh berhenti, ada tempat yang tak boleh berhenti. Kalau berhenti kena saman. Dan dia ada waktu dia. Waktu ziarah pagi. Dia tak boleh lenggak. Sebab apa? Silap sikit bas kena saman. Silap sikit bas kena saman. Kalau tak buat lagu tu, susahlah depa nak tahu. Sebab orang terlampau ramai. Tu depa buat jam. Waktu ziarah pukul berapa? Kalau di Mekah pagi. Madinah pun begitu. Bagi Madinah ni dia longgak sikitlah. Tapi kalau Mekah pagi. Waktu pagi itulah kalau orang tak keluar ziarah, mudah untuk kita ni tawaf. Pukul 8, pukul 9. Lapang sikit. Kalau orang tak keluar ziarah tu, dia lapang sikitlah dalam Masjidil Haram tu. Baik. Kita lepas sarapan masuk hotel, tidur lah. Ataupun lepas sarapan jalan kedai beli barang. Waktu tu kalau kita pergi masjid, lapang. Pasal apa? Banyak orang keluar pergi ziarah. Waktu pagi 7, 8, 9 banyak orang keluar ziarah. Baik. Jadi faedah Allah Ta'ala buat, hikmahnya, berlakunya sifat Rasul, terkadangnya lupa, sakit, nak ibadat baik macam mana ketika lupa untuk menyempurnakan ibadat, sakit tu untuk menyempurnakan ibadah bagaimana, maka diajar oleh Rasul hikmah daripada
sifat yang Allah Ta'ala jadikan kepada mereka. Macam sakit. Hikmah dia untuk ajak hukum kepada kita. Baik. Sampai ketika hendak wafat sekalipun, Nabi minta Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala anha siwak, gosok gigi Nabi. Pentingnya siwak. Sampai ketika hampir kepada saat-saat kewafatan, minta Siti Aisyah untuk gosok gigi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. An-nazafatul minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Itu Nabi ajak ketika sakit pun dia penting soal kebersihan itu. Nabi sembahyang duduk. Baik. Dan pada waktu ketakutan dalam perang sekalipun Nabi ajak hukum untuk melaksanakan solat. Macam mana untuk mengatur strategi sembahyang di dalam peperangan itu. Ada sebahagian di saf hadapan. Hak belakang ni macam mana keadaan perbuatan. Hak depan perang. Lepas tu pula undang. Hak ni pula masuk. Itu diajar oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada perbuatan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu. Sifat-sifat Rasul yang berlaku tu untuk menjadi hikmah mengajar hukum kepada kita. Dan tiada dikatakan bahawasanya yang demikian itu hasil dengan pengajaran Nabi kita, kerana bahawasanya menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dia dengan dialah dengan pengajaran itu. Maksudnya ini dakwah hal. Nabi kita tak ajak dengan lisan, tetapi Nabi kita ajak dengan perbuatan. Maksudnya itu pada makna mengajar jugalah. Nabi tak kata buat macam ni, kena buat macam ni, kena buat macam ni, tak. Tapi Nabi buat. Apabila buat tu kita faham, ini hukum. Contoh, Nabi kita tak makan dhab. Nabi diam, tak kata apa. Itu menunjukkan hukum dhab tu halal. Tapi Nabi tak makan. Kalau benda tu haram, wajib Nabi tegah. Tapi oleh kerana diam, menunjukkan benda tu halal. Jadi seluruh perbuatan Rasul pada makna mengajarlah. Walau tak kata, walau tak sebut, tetapi perbuatan tu pada makna mengajar kita. Macam Nabi semayang ketika sakit duduk. Ketika Nabi kita tu perang solat. Macam mana perbuatan-perbuatan itu pada makna mengajarlah. Ini orang panggil didikkan dengan hal perbuatan. Jadi didikkan hal ni lebih berkesan daripada lisan. Kalau kita duk ajak saja tu kadang-kadang kurang. Tapi kalau kita tu tunjuk dengan perbuatan, itu lebih terkesan kepada orang yang melihat. Nescaya adalah orang yang kedatangan dengan dia lupa atau sakit memberatkan dirinya akan bersalahan. Yang demikian itu seperti mengembalikan orang lupa akan sembahyangnya daripada permulaannya. Jadi kalau Nabi tak ajak, beratlah kita. Contoh kalau Nabi tak ajak, tak berlakunya lupa pada Rasul. Kalau kita lupa satu rakaat, kena ulang lain, jadi berat. Oleh kerana Nabi lupa, Nabi ajak kita. Sembahyang 2 rakaat, Nabi bagi salam. Tiba-tiba Zuliadin tanya, ya Rasulullah, dapat wahyu baru ke? Ataupun khosar? Sebab 2 aja. Dapat wahyu baru ke? Ataupun khosar sembahyang? Kerana Nabi buat 2.
Nabi tanya sahabat, betulkah perkataan Zulkarnain? Sahabat kata ya. Apabila ya, Nabi sengap tak kata apa, bangun tambah 2, masuk dalam sembahyang, bagi salam. Nah, maka dalam hukum fiqh, kalau lupa macam tu, cakap tak lebih daripada beberapa perkataan yang banyak, yakni bercakap yang sedikit, tak senggang dengan lama, apabila kita lupa, boleh niat masuk balik. Takbir, niat masuk balik dalam sembahyang untuk menyempurnakan 2 rakaat lagi. Maka habis sempurna 2 rakaat, bagi salam. Hukumnya sah. Kenapa? Nabi pernah buat. Jadi kalau kita ni terlupa, jadi tak beratlah kepada kita. Kalau tak berlakunya macam tu, kita kena sembahyang pada awal balik. Sebab kita lupa tadi. Tak. Oleh kerana Rasul ajak macam tu, kita boleh ikut. Jadi ringan kepada kita. Hikmah Allah Ta'ala buat tu untuk Nabi ajak supaya ringan kita. Supaya tak beratkan kita. Tapi kalau cakap banyak dah, ataupun berhenti lama dah, hak tu batal lah. Kena sembahyang lain daripada awal. Mangkit dah. Pas-pas sembahyang tu pergi dapur minum air dah. Ataupun ambil telefon, telefon kawan dah, angkat telefon, orang telefon dah. Tu kena sembahyang lain. Hak ni tak mangkit kok mana lagi. Bagi-bagi salam, kawan cuek. Tak cukup ni. 1 rakaat lagi. Sembahyang Zuhur 3 je. Tak cukup 1 lagi ni. Dia duduk susah hati, duduk fikir macam-macam masalah itu. Contohlah, nak bayar bil, kemudian nak pergi buat urusan pejabat, surat menyurat, dia fikir banyak. Tiba-tiba dia sembahyang 3 aja. Sembahyang tu pula tepi kawan. Kawan kata tak cukup 1 lagi. Sengap, jangan kata apa, mangkit tambah niat untuk masuk dalam solat untuk menyempurnakan 1 rakaat lagi. Kita masuk dalam solat Zuhur untuk menyempurnakan solat kita. Kita takbir, sembahyang, baca Fatihah, rokok, i'tidal, sujud. Dua antara 2 sujud, sujud pula, baca tahiyat, bagi salam. Tadi 3 tambah 1 jadi 4, sah. Dengan syarat, tak cakap banyak. Dengan syarat, tak berhenti lama. Dengan syarat, tak buat perkara yang membatalkan solat. Macam mana perkara membatalkan solat? Ayak duduk tepi minum dah, batal. Hak tu kena mula balik. Hak tu kena mula balik. Bagi-bagi salam, ambil air tepi minum. Kawan kata tak cukup 1 lagi. Ni perkara yang batalkan solat, makan minum. Ataupun terkentut ke batal air sembahyang. Tu perkara yang batalkan solat, tak boleh sambung dah lah, kena sembahyang pada awal. Kena sembahyang pada awal balik. Boleh sambung kalau tak lama dan tak cakap banyak perkataan. Baik. Itu sebut dalam kitab-kitab fiqh. Al-fiqhu, al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Sebagai satu hukum, kepada satu hukum, keadaan dengan keadaan yang lain. Itu fiqh. Al-fiqhu, al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Baik. Itu lupa. Boleh buat lagu tu. Lupa. Maka dituntut pula. Kalau lupa macam tu. Kalau kita tambah 1 rakaat sah. Maka sunat sujud sahwi. Sebab lupa. Kita dah bincang dah dalam fiqh dulu ni. Sunat sujud sahwi. Pertama. Meninggalkan sunat ab'ad. Kedua, dengan sebab lalai. 3 ke 4? 3 ke 4? 3 tambah 1 lagi 4. Dalam keadaan lalai tu, sunat sujud sahwi. Dalam fiqh pula, sujud sahwi wajib kena niat sujud sahwi. Kalau tak niat, batal sembahyang. Kerana sujud sahwi itu perkara yang luar dari perkara tambahan daripada perkara sembahyang. Kena niat. Kalau kita tak niat, tak boleh. Ni, niatlah hati.
nak sujud sahwi. Kalau tak ada niat duk sujud saja, orang panggil cerodong perbuatan tu, tak boleh. Dia kena niat hati sujud sahwi. Ketika nak sujud tu niat sujud sahwi. Begitu juga kalau ikut imam tak apa, kerana kita mengikut perbuatan imam. Itu tak ada masalah. Baik, kita masbuk, boleh 2 rakaat imam sembahyang dah, kita pun mai sembahyang dengan imam 2 rakaat. Tiba-tiba tok imam tahiyat akhir, kita tahiyat awal. Tiba-tiba sebelum bagi salam tok imam sujud sahwi. Kita ni baru rakaat kedua, nak sujud ke tak sujud? Boleh 2 keadaan. Kalau nak sujud, niat ikut imam sujud sahwi. Lepas tu lagi tok imam bagi salam, kita makit tambah 2 lagi. Kalau tak mau ikut, maka kita niat mufarakah, makit terus. Tok imam sujud, kita makit terus rakaat ketiga. Boleh 2 keadaan. Sama aja kita mufarakah ataupun kita turut ikut sujud sahwi dengan imam. Lepas tu kita tambah pula naik rakaat yang ketiga dan yang keempat. Boleh 2 keadaan, tak ada masalah. Yang tak boleh jadi blur. Tu imam sujud sahwi, dia nak makit tak berani, nak sujud tak berani, duk lagu tu. Tu lorak. Apabila kita duduk lama pada bukan tempat ibadat, sedangkan kita baru tahiyat awal, kita memanjangkan rukun pendek, batal. Kita tak sujud sahwi, ikut imam, kita bela, duk lagu tu. Tok imam sujud, aku ni baru tahiyat awal, nak sujud sahwi buat apa? Tak sujud, nak mangkit, kita ni makmum, nak tunggu dia bagi salam, batal. Kenapa? Memanjangkan rukun pendek. Kalau 2 keadaan, sama ada kita turut imam sujud sahwi, kerana kita makmum, tak apa, tak ada masalah. Walaupun kita ni baru tahiyat awal, kerana kita ikut makmum, kita ikut imam, sujud dengan dia. Ataupun kata payah sangat, kita niat sahaja, kita niat aku mufarakah, bercerai dengan imam pada waktu ni, makit rakaat yang ketiga. Sempurnakan rakaat ketiga, keempat, kemudian bagi salam. Kemudian bagi salam. Lepas tu nak sujud sahwi tak? Nak sujud apa? Kita tak lupa, hak lupa imam. Hak lupa imam tadi. Kita tak lupa. Kita niat mufarakah dah, naik ketiga, sempurnakan yang keempat, tahiyat, bagi salam. Yang dituntut sujud sahwi beberapa keadaan. Yang pertama, tinggal sunat aba'at, sama ada lupa atau sengaja. Sunat aba'at tu besar 2, tahiyat awal dan kunut. Dia pecah pula 2 ni jadi 8. Tak selawat kepada Nabi dalam kunut, tak selawat kepada Nabi dalam tak selawat kepada Nabi dalam tahiyat, tak selawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Kita selawat, tapi tak selawat kepada keluarga Nabi dalam tahiyat akhir, sunat sujud sahwi. Ataupun kita tak sempurna bacaan, kita mangkit dalam keadaan kita baca tapi tak sempurna, tak habis, sunat sujud sahwi. Atau dalam keadaan lalai, lupa, syak, tu semua tu sunat sujud sahwi. Pasal apa? Cacat. Apabila cacat, nak bagi sempurna, maka disempurnakan dengan sujud sahwi. Dipata sunat ya, betul sah, tapi kurang pahala. Semayang sah, pahala kurang lah. Tapi nak sujud sahwi tu wajib niat sujud sahwi. Wajib niat. Kerana benda tu tambahan daripada sembahyang. Sujud tu dituntut kerana lupa, kerana tinggal. Tiba-tiba kita tak niat, tak boleh. Kena niat nak turun sujud sahwi.
Habis. Kerana bahwasanya jikalau menyatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan pengajaran nescaya adalah orang yang kedatangan dia lupa atau sakit memberatkan dirinya. Jadi kalau Nabi tak berlaku macam tu, beratlah kat kita. Macam lupa rakaat, kena sembahyang pada awal berat. Tapi oleh kerana berlakunya perkara tu Nabi sambung, jadi mudah balik. Jadi ringan balik kat kita. Seperti mengembalikan orang yang lupa itu akan sembahyangnya daripada permulaannya. Kalau Nabi tak ajak, kena mula pada awal, berat. Oleh kerana Nabi ajak, jadi ringan kepada kita. Dan tiada disimpankannya atas sujud sahwi. Dalam keadaan tu Nabi tak sujud sahwi. Dan sembahyang orang yang sakit dengan berdiri. Baik. Jadi kalau tak cukup rakaat, tak cukup sujud sahwi, tak boleh. Dia kena sempurnakan. Kalau Zuhur 4, kalau buat 3, lepas tu lupa nak sujud sahwi ni, ganti hak satu ni, tak boleh. Dia kena 4. Contoh dia sembahyang 3, dia bagi salam, lupa. Dengan lupa ni nak sujud sahwi kerana lupa satu rakaat, tak boleh. Dia kena tambah satu lagi bagi cukup 4, baru sujud sahwi. Kerana apa? Satu rakaat tak boleh ditampung dengan sujud sahwi, kerana tu rukun. Sembahyang 4 tiba-tiba buat 3, mana sah? Hak sujud sahwi ni untuk tampung sunat ab'ad atau lalai, lupa dan syak. Itu saja. Itu saja. Rukun ni macam anggota penting. Jantung kalau tak ada mati. Sujud sahwi ni untuk menampungkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni macam tangan kaki, tak ada kudung tangan pun hidup. Cuma nak bagi sempurna, sujud sahwi. Begitu. Tapi tak cukup rakaat nak sujud sahwi, tak boleh. Dia kena sempurnakan. Dan tiada disimpankannya atas sujud sahwi. Kalau tak cukup rakaat, dia tak boleh sempurna dengan sujud sahwi, tak boleh. Dia kena bagi sempurna rakaat itu. Itu Nabi apabila sembahyang 2 rakaat bagi salam, Zulaidain tegur, "Ya Rasulullah, adakah dapat perintah baru ataupun khasar?" Nabi tanya sahabat, "Betulkah Zulaidain kata tu?" "Ya." Maka Nabi sengak mangkit tambah. Sahabat pun ikut. Tambah 2 rakaat bagi salam. Fahamnya hukum, kita tak payah mula lain. Satu. Yang kedua, tak memada kalau kita sujud sahwi saja tanpa menyempurnakan. Tak boleh. Tak memada. Tak cukup. Kena tambah rakaat bagi cukup. Kemudian baru sujud sahwi. Itu fiqh. Itu fiqh. Di sinilah kita tengok banyak orang-orang muda-muda yang tak belajar fiqh, banyak dalam bab ni dia buat tak kena dalam ibadat. Macam mana? Dia mai sembahyang, contohnya Jumaat. Dia mai sembahyang, beberapa keadaan tidak sah solat dia. Yang pertama, dia tu mai dalam sembahyang, dia gaduh nak baca Fatihah. Ni bagi masalah masbuk. Dia mai, dia pun nak baca Fatihah. Kalut-kalut Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca, tu imam rokok. Dia tak mau rokok lagi, dia nak baca juga. Apabila dia nak baca juga sampai setengah, dia kata tak dan dah. Maka dia pun nak rokok, gaya dia nak rokok, tu imam puk Sami Allahu liman hamidah. Tak dapat rakaat. Kerana dia tak sempat rokok bersama imam serta tamakninah. Tak sempat rokok serta tamakninah, tak dapat rakaat. Maka dia pun rokok.
Tok Imam dah sami Allahu liman hamidah dah. Tak dapat rakaat. Sat lagi Tok Imam bagi salam, dia bagi salam juga. Tidak sah. Pasal apa? Kerana tak sempat rokok serta tamakninah dengan imam. Satu keadaan. Dua keadaan. Dia mai, Tok Imam rokok, dia pun takbir, rokok. Apabila dia rokok, tak dan dia nak diam semua anggota, tak sempat tamakninah. Tok Imam pun sami Allahu liman hamidah. Tak sempat tamakninah. Tak dapat rakaat. Kena tambah satu lagi. Banyak bagi salam terus. Hak ni lagi teruk. Tok Imam rokok, dia masuk Fatihah pun tak baca apa pun tak baca, masuk. Tok Imam sami Allahu liman hamidah, pak dia rokok juga. Tak dapatlah. Datuk Imam bangkit dah sami Allahu liman hamidah. I'tidal lah. Dia pun rokok, dia kira dapat. Tak dapat. Dia bagi salam. Tak sah solat itu. Dia nak dapat rakaat, nak menentukan dapat tak dapat apabila rokok serta tamakninah dapat. Dapat rakaat. Dia dok faham apabila masuk masbuk lagu tu Tok Imam tanggung. Tok Imam tanggung, yakni dengan catatan apabila sempat rokok serta tamakninah baru dapat. Baru Tok Imam tanggung Fatihah dia. Tapi kalau tak sempat tamakninah, tak dapat rakaat. Wajib tambah satu lagi. Kalau tak tambah, batal. Kalau tak tambah, batal sembahyang. Ya. Ni banyak daripada orang muda, dia dok faham kata, apabila dia tu masbuk, semua Tok Imam tanggung. Tak, ada syarat. Apabila sempat rokok bersama imam. Kalau tak sempat, tak dapatlah rakaat itu. Wajib tambah satu lagi. Wajib tambah satu lagi. Tu dia kalau dia mai rakaat pertama. Kalau dia mai rakaat kedua tak dan macam tu, dia kena bangkit buat zuhur. Dia kena tambah 4 terus. Kerana dia tak dan dua-dua rakaat bersama imam Jumaat. Dua-dua dia tak dan. Rakaat pertama pun tak dan sebab dia mai lambat. Rakaat kedua baru dia mai. Rakaat kedua dia tak dapat rokok. Saat lagi Tok Imam bagi salam, dia tak boleh buat 2, dia kena buat 4. Kenapa? Dia tak sempat. Kecuali kalau dia dan 1. Tok Imam rakaat kedua baru dia mai. Dia pun semayang 1 rakaat dengan imam. Tok Imam bagi salam, tambah 1 lagi. Itu boleh. Kerana dia sempat 1 rakaat bersama imam, tambah 1 lagi. Tapi kalau 2 rakaat tak sempat, saat lagi dia kena buat 4 rakaat zuhur. Itu hukum fiqh. Al-fiqhu, al-fahmu, fiqh itu menuntut kepada faham. Orang perempuan kata, cemui ingat bab Jumaat, kami bukan wajib Jumaat. Tak, kalau pergi Mekah, itulah hukum kita. Ataupun kalau kita pergi tempat-tempat yang buat Jumaat, kita boleh buat Jumaat, sah. Bagi orang perempuan. Nah, boleh buat, tak ada masalah. Di Petani itu ada satu kampung, nama saya lupa dah. Dia datuk guru muslimat. Mak guru lah. Dia buka pondok, orang perempuan dia buka pondok. Hari Jumaat, dia pergi sembahyang Jumaat. Sebab masjid mereka tu tak besar, kampung mereka tu kecil. Mereka buat pengadang macam ni lah. Dalam keadaan mai dengan sempurna ramai-ramai, mereka pun menyertai solat Jumaat. Hukumnya sah, tak ada masalah. Baik. Itu bagi masalah berlakunya lupa, Nabi semayang tambah. Jadi kalaulah tak berlaku macam tu, jadi beratlah kat kita, kena semayang lain. Tak, Nabi ajak tambah je. Tetapi dengan ada syarat-syarat dia. Jadi kalau kita tak cukup rakaat, tak memada dengan sujud sahwi, tak boleh. Kena sempurnakan rakaat itu. Tak boleh kita memada dengan sujud sahwi, tak memada. Rakaat mesti sempurna bilangan rakaat. Sujud sahwi hanya untuk lupa ataupun tinggal sunat ab'ad. Dan ketika kita tu syak ataupun lupa di dalam
sembahyang. Begitu. Contoh takbir tadi, aku niat ke tak? Niat ke tak? Syak. Niat. Tak apa. Dalam syak beberapa detik tu sunat sujud sawi. Sebab apa? Dikira cacat. Sunat sujud sawi. Tak sujud pun tak apa. Tapi kalau sujud sawi sempurna afdal ibadah kita itu. Habis itu. Baik. Atau kita ni syak pada perbuatan ataupun syak pada rakaat. 3 ke 4? Ingat 3. Tambah satu lagi 4. Dalam syak tu walau kita sempurna 4 sekalipun, syak tu sunat sujud sawi. Kenapa? Tak sepatut duk pi lupa, duk pi lalai. Tak sepatut. Oleh kerana tu sunat sujud sawi bagi mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah. Dan sembahyang orang yang sakit, kalau Nabi tak ajak dengan berdiri berat. Kalau Nabi tak ajak berat. Kalau semua sembahyang rukunnya qiyam berdiri, kalau lagu tu orang sakit pun kena berdiri teruk. Tak. Oleh kerana Rasul ajak, boleh duduk. Sah. Maka ringan bagi umat. Dan jikalau hasil baginya sakit sangat sekalipun, kalau Nabi tak ajak macam tu, berat kita. Alhamdulillah, dengan ajaran Rasul itu, berlakunya keadaan-keadaan itu, maka boleh mengajar kita umat, meringankan kita umat. Kalau lupa boleh tambah rakaat, tak gaduh mula pada awal dah semayang. 1. Yang kedua, ketika sakit boleh duduk. Ringan dah kita tu. Baik. Bermula hasilnya itu bahawa dialah perbuatan yang terlebih kuat daripada dilalah perkataan, kerana berpaling seorang daripada perbuatan Nabi, kemudian daripada sudah dilihatnya, ataupun kemudian daripada sudah sabitnya dengan khabar mutawatir, kerana tidak mengerjakan Nabi bagi dirinya daripada ibadah, melainkan yang terlebih afdal. Baik. Bermula hasilnya itu, apa hikmah berlaku tu menjadi pengajaran kepada kita. Dilalah. Dilalah ni bererti menunjuk perbuatan yang terlebih kuat daripada dilalah petunjuk perkataan. Tarbiyah dengan buat lebih kesan daripada bercakap. Buat tu lebih kesan daripada bercakap. Pasal apa? Kalau Nabi buat, tidak berpaling seorang. Tak ubah dah, ikut tu. Apabila tengok Nabi buat lagu tu, ikut tu, tak ubah. Tiada berpaling seorang, tak lari dah, pakai ikut tu pegang tu daripada perbuatan Nabi. Kemudian daripada sudah dilihatnya. Apabila sahabat tengok Nabi buat macam tu, ikut, tak ada siapa bantah, tak ada siapa kata salah, pasal Nabi buat. Pasal Nabi buat. Begitu. Atau kemudian daripada sudah sabit, termaktub hukum itu dengan khabar mutawatir. Semua para sahabat lihat banyak riwayat-riwayat hadis yang meriwayatkan secara berturut-turut mutawatir. Riwayat-riwayat Nabi ketika sakit semayang duduk, Nabi ketika sakit semayangnya duduk. Semua sahabat lihat. Tak ada siapa yang bantah, tak ada siapa yang kata tak betul, tak ada siapa yang kata salah perbuatan ini, tidak ada. Kenapa? Perbuatan tu lebih kuat daripada perkataan. Perbuatan lebih kesan daripada perkataan.
Almarhum Tok Guru Ayu Soleh rahimahullah, dia mementingkan kebersihan. Zaman dia hidup tu pondok cuci jalan. Nah. An-nazafatul minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Dia tarbiyah. Kadang-kadang dia tersapu sampah jalan. Nah. Budak-budak lah ni macam pahat, kena katok baru jalan. Katok jalan. Tak suruh tak jalan. Dia tersapu sampah ambil menyapu sapu. Kena dia sibuk 2 hari pergi kuliah jauh-jauh, balik tengok sampah duk ada. Daun-daun. Dia suruh pula. Ni pakat-pakat sapu sampah. Pakat ambil menyapu sapu. Kadang-kadang dia sengap. Apabila sengap, dia beletiak. Aku ni mengajak lagi, keluar dakwah, mengajak kot luar lagi, penat balik orang mai lagi, hampa banyak tu pun bodoh tak nak fikir. Bengong. Mula. Maka tak berani pakai mik menyapu, sapu. Ada satu ketika tu, ada satu program Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari nak mai tahun 2017. Awalnya Syekh Nurdin nak mai, dia suruh tak apa nak selesai. Dia suruh arahan tak apa nak selesai. Dia pakai baju pagoda, dia turun, dia ambil menyapu, dia ambil paip, pakat turun semua budak-budak. Tok Guru buat, takkan kita tak buat. Tu terlebih kesan daripada perkataan. Apabila buat satu perbuatan itu, kesan daripada perkataan. Jadi kami ni banyak di pondok ni dia tarbiyah dengan perbuatan. Tengok tu buat, masya-Allah. Nah, kalau bulan Rabiul Awal tu dia akan semangat untuk menyambut kebesaran kelahiran Nabi SAW. Kita lihat dengan hal dia, gotong royong untuk mengadakan majlis seminggu lebih, cat surau, sapu sampah, kemudian bersih-bersih pondok, kemudian diadakan persiapan mesyuarat, nak beli lembu banyak mana, nak masak siapa dia nak panggil masak, kemudian apa lagi persiapan. Ada satu hari itu saya ada program luang. Kita dah hejah dah. Semua tu siap dah. Tapi dia tak tahu. Mainlah bantu program luang dulu Ustaz. Kawan minta tolong. Lepas tu dia telefon 2-3 kali. Ni, selesai dah lagi ni. Hak ni selesai lagi. Kata okey dah semua. Siap dah apa? Dia telefon lagi, tak nampak depan mata dia. Ni panggil dah orang ni, siap, panggil dah. Buat dah ni, siap. Ni bunga mangga mana tak nampak lagi. Siap. Kita nak belarak. Speaker semua siap dah nak belarak. Siap. Dia temu balik. Tak puas hati. Balik. Kena balik tinggal program. Balik. Tunjuk ke dia ni siap. Baik. Dia ceramah bulan Rabiul Awal ni, kadang-kadang kami ikut 20 lebih tempat. Ceramah berdiri 2 jam. 2 jam berdiri. Semangat. Cintanya kepada Nabi SAW. Dengan sebab kesungguhan dia tu, dia balik tahun 1964, buat maulid tiap-tiap tahun, kadang kecil, dulu ni kecil, sampailah dekat-dekat 6-7 tahun hampir kepada pemergian almarhum tahun 2008 bermulanya. 2018 bermula tahun 2018. Tahun 2018. Bukan. Dia meninggal tahun 2016. 2008. Bermula tahun 2008, Maulid Rasul di pondok diadakan di peringkat daerah. DO, ketua polis, imam-imam, guru-guru kafah. Sebab diberi arahan. Ketika itu Ustaz Azizan jadi menteri besar.
Dia kata kita buhtar penuh dalam pondok tu kita buhtar semua. Ustaz Izzat arah JKR. Sain surat buhtar. Kemudian dia kata dia akan turun maulid. Apabila tarikh tu menteri besar turun, semua kena turun lah, ketua polis, DO. Bermula pada tahun 2008 terus sampai lah diadakan Maulid Rasul secara daerah. Semua imam-imam turun, semua guru-guru kafar, DO, ketua polis. Pasal apa? Injin dia kuat, cintanya kepada Nabi mendalam, sehingga kan dia boleh tarik semua hak kepala-kepala besar-besar pun kena mai. Dia kata ni Nabi kita, wajib kita bersama bersatu untuk meraihkan, menghormati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka disik tiap-tiap tahun 12 Rabiul Awal, kalau tiap-tiap tahun 12 Rabiul Awal tak kurang 30 kawah. Pada dulu bela 30 kawah nasi. 30 kawah nasi. Kalau satu kawah 250 orang kali 30. Berapa itu? 30 kali 250. Berapa ribu orang boleh makan? Habis semua cerah. Bak makan cerah. Cerah. Ambil duit mana? 2 bulan kutip. Tiap-tiap Jumaat kita melancarkan tabung Maulid Rasul. Faham dah? Anak murid faham dah? Minggu ni dapat 2,000. Minggu depan 3,000. Minggu sekali lagi 3,500. Impun. Tu hak masak 30 kawah. Cara nak masak pula panggil kampung-kampung. Surau ni hantar satu tim masak. Surau ni satu tim masak. Surau ni satu tim masak. Gulai sama Disik gulai batang pisang. Begitulah. Walau dia meninggal, alhamdulillah diteruskan sampai hari ini. Alhamdulillah. Hal dia buat macam tu. Dia tunjuk penat lelah dia macam tu. Maka walau dia meninggal, roh perjuangan penghayatan itu dihayati, hidup kepada hati masyarakat, hati anak-anak, hati masyarakat. Pakat buat. Kalau tak buat, rasa macam tak sempurna. Tak wajib benda tu, tapi macam tak sempurna tahun tu, tak sempurna. Mesti kena buat. Baik. Awal-awal tu duit tak ada mula-mula. Sebelum 2008 tu tak dapat sambutan lah, peringkat pondok je lah, ada dalam 3,000 macam tu lah. Lepas 2008 tu baru ramai peringkat daerah. Sebelum tu pakat duit tak berapa banyak lah masa tu. Pernah satu hari dia ambil duit poket dia. Main sini. Ada apa-apa. Dia ambil dalam poket dia. Ni, mua ambil duit ni pergi Yellow Star. Main Yellow Star lah. Mu pergi Yellow Star. Cari bendera hak gala-gala. Balik suruh budak-budak gantung. Bendera hak rumah, hak sukan tu lah. Merah, biru, kuning, hijau. Bendera. Pasal apa? Menzahirkan kegembiraan. Ni tok guru aku ajar di Mekah. Ulama-ulama Mekah kalau datangnya Rabiul Awal sambut dengan begitu meriah. Sebelum Saudi pegang. Kerajaan Saud. Sebelum daripada Osmaniyah jatuh. Sebelum British ambil, ditumpaskan Osmaniyah oleh British. Sebelum tu Mekah macam diamalkan di negeri-negeri kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Kemudian kalau Maulid Rasul dibacakan maulid di dalam Masjidil Haram, kitab berjanji dan seumpamanya, Burdah Imam Busiri. Tok Wajib Soleh cerita zaman Pak Daen tu, Pak Daen cerita guru dia. Kami belarak daripada Makla tu mai ke Masjidil Haram. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tala'al badrul alaina. Selawat ramai-ramai ulama duduk depan. Masuk dalam Masjidil Haram, baca berjanji, baca selawat ke atas Nabi. Kemudian Syarif Husin ketika itu
di bawah Osmaniyah. Buat kenuri Maudi Rasul. Panggil ulama-ulama, bagi satu persalinan, seorang satu persalinan baju, seorang ulama bagi baju kain, bagi baju kain. Sebab Nabi tak ada ni pewaris kena hormat. Tu cara depa orang dulu. Nah. Pasal apa? Sayang dekat Nabi, menzahirkan kegembiraan kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal dia ambil daripada guru, kemudian dia bawa balik mai di sini, dia didik pula orang sini mengikuti hal perbuatan dia lebih kesan daripada perkataan itu. Kalau duk kata umum tak buat, orang tak akan nampak kelebihan itu. Tapi kalau buat, kita akan dapat, oh ni kita faham, oh ni kelebihan dia, oh ini sebab dia. Nah. Begitu juga dalam keadaan mengajak. Tok Guru Haji Saleh rahimahullah, dia kata selagi mana aku hidup, ada akal, boleh bercakap, aku nak mengajar sampai mati. Aku nak rehat dalam kubur. Aku nak mengajar sampai mati. Sungguh. Pasal apa? Tok guru dia di Mekah nu pulun, dia tengok keadaan guru dia, dia pun menghayati hal guru dia. Kalau duk abang atau kelebihan mengajar ni semua tahu. Kelebihan ni tapi haram tak buat. Tapi oleh kerana tengok kesan. Dia tengok guru dia pada demam. Saleh. Ya Pak Dah, aku demam. Tok Saleh kata, Pak Dah, kita rehatlah hari ni dah Pak Dah demam. Dah mu mari dah kita baca juga. Aku pahit mulut dia kata. Mu tolong turun pergi beli jagung. Di Mekah tu rumah semua ada tangga. Mu turun sat pergi beli jagung, aku mulut pahit ni dia kata. Demam. Tok Saleh kata cutilah Pak Dah demam. Kita baca juga. Demam pun baca. Kita tak demam pun, baru-baru nak demam, cuti ya. Kira orang. Depa tak demam pun baca. Tok Guru Saleh pun pergi beli jagung. Makan 2-3 cancah, pahit mulut tak lalu lah. Ada hak ujung-ujung di mulut. Dia bubuh. Tok Saleh kata aku perhabis hak bekas pada Aku perhabis hak dia makan tu. Kerana dia tak lalu. Mengaji. Hak lebih hebat ni, hak sanad kita. Baba Khairul mengaji dengan Pak Lang Zakaria. Pak Lang Zakaria mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Mandili. Tok Saleh pun mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Mandili. Jadi tok guru Pak Lang Zakaria dengan Tok Saleh ni kawan. Kawan. Pak Lang Zakaria dengan Tok Saleh kawan, mengaji dengan Syekh Abdul Qadir Mandili. Syekh Abdul Qadir Mandili ni ditawar menjadi mufti mazhab Syafi'i di Mekah, gaji 30,000. 30,000 rial zaman tu. Kalau kita lah ni 50-60 lah. Kalau nisbah lah ni, duit kita lah ni. Dulu 30,000 rial. Dia kata apa? Biar saya makan ikan kering, jangan sampai ilmu saya kering. Kalau jadi mufti tak mengajak lah. Tak mau. Biar susah tak apa. Dia nak mengajak. Dia tolak. Satu. Yang kedua, dia ni berdarah kaki. Tok Guru Haji Saleh tengok. Kecil manis. Berlubang kaki. Ambil ketok. Zaman lu panggil ketok. Bekas lah. Kalau orang muda tak faham ketok. Bekas. Sambil mengajak, kaki itu angkat. Tap, setitik, 2 titik darah. Mengajak juga. Walau sakit. Dia kata, masa sakit tu baca kitab fiqh. Sampai masalah, hak lawak-lawak dia gelak. Anak murid tanya, Syekh, tak sakit ke duk gelak tu? Dia kata, kalau aku teriak pun bukan lega. Kalau teriak pun bukan nak lega. Tak apa lagi. Baba Khairul cerita. Pak Lang, guru Baba ni cerita. Istiqamahnya Syekh Abdul Qadir ni, hari kenuri menikah anak dia tu.
dia mengajak. Kita ni kalau tengah hari nak kenuri, pagi ni pakai tak buat apa dah, duk kira selika baju nak siap orang nak mai. Dak, dia mengajak ni. Dia bang kat Pak Lang, ni duit ni buat ni. Pak Lang kata kalau dia tak masuk mengaji, sat lagi dia rugi. Pak Lang tak pernah tinggal pengajian Syekh Abdul Qadir. Bijaknya Pak Lang, apabila Syekh Abdul Qadir wakilkan kepada dia cari kawan-kawan hak tak apa nak masuk mengaji tu. Dia kata hang tolong buat ni sat, buat ni, mau bagi selesai. Okey, Pak Lang pun mengaji juga. Tok guru mengaji, anak murid mengaji, sat lagi kenuri. Tak apa lagi hak tu. Banjir di Mekah. Mekah ni kalau hujan sejam 2 jam banjir dah, tak ada longkang. Pada tahun tu banjir diriwayatkan sampai kepada pinggang, tahap pinggang ni ayam. Kaabah tenggelam. Tahap pinggang ni. Depa kata Syekh Qadir cuti kot. Banjir ni. Ada seorang tu kata, Syekh Abdul Qadir ni kita tak boleh duk harap. Kadang-kadang dia baca. You tapi tengok. Tengok baca sungguh. Ada 2-3 orang duk mengaji. Duk dalam ayat pegang kitab baca. Awak pulun lagu tu. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia pulun buat kerja, akhirat terima balasan. Dunia ni kerja, akhirat terima balasan. Pulun ni untuk kehidupan di sana. Dia faham. Maka nak murid pun nak balik rehat. Tak. Tok Guru Haji Saleh rahimahullah tak larang nak pergi surau dah. Hampir kematian. Tarik mikrofon ni, mengajak atas kati. Mengajak di atas kerusi tempat dia tidur. Kerana dia tak boleh pergi surau dah. Kanser tulang. Dia tak boleh pergi dah. Dia mengajak walaupun atas kati. Begitu juga ulama-ulama di Fatani Darussalam. Depa tengok Syekh Abdul Qadir Mandili, depa tengok pada tak rehat. Dakwahnya diteruskan terus menerus istiqamah. Maka dakwah dengan perbuatan, ajak dengan perbuatan lebih berkesan daripada perkataan yang kita bincang pada hari ini. Jadi itu belum kita bincang kepada mujahadah para aulia. Depa tengok macam mana guru mereka mujahadah, berzikir, beramal, bermujahadah, mengawal hawa nafsu. Depa tengok. Tu jadi anak murid tu jadi. Imam Syazili melahirkan Imam Abah Mursi. Abah Mursi melahirkan Imam Ibnu Athaillah, Imam Busiri. Kemudian diteruskan. Sebab mereka melihat keadaan gurunya buat. Ini namanya murabbi, mursyid, murabbi. Yang ditarbiah muridnya sampai menjadi rijal, sampai menjadi wali Allah Ta'ala. Itu suhbah tu penting, suhbah. Kalau kita lagu ni tak leh, buat pun tak apa, tak buat sunat ya. Tumpui semangat kita. Kita mengaji dah hak tu sunat ya, tak buat tak apa. Buat tak apa, tak buat tak apa. Kalau lagu tu pakai tak buat lah kita. Hak ni Allah kutip mana kena buat. Buat. Itulah apabila sampai perkara-perkara penting dalam Islam, ulama-ulama dia ada silibus dia. Kalau 10 Muharram ini zikirnya, 1 Muharram ini zikirnya. Kalau begini keadaannya, supaya kita ni terikat, supaya kita ni tak jadi hanyut. Itu ulama-ulama dulu, mereka pentingkan, beratkan perkara ni. Pasal apa? Nak menghubungkan hati kita kepada Allah Ta'ala. Begitu. Itu hal-hal tu kita kena bersuhbah. Bersuhbah ni damping dengan maksud mengambil ilmu, hikmah, adab
daripada mereka para mursyid, para guru. Ni setengah nak rapat jet ni. Tunjuk muka, akhlak tak ambil. Tak jadi. Nah, lepas tu kelai pula sama-sama ahli khidmat. Hang dengki ku dengki hang. Tu bermuka-muka. Ini tak duduk di bawah tarbiyah guru, hormat keadaan zahir dan mata batinnya, menerima apa sahaja arahan daripada tarbiyah itu, diikuti dengan keadaan mentakzim, memuliakan, insya-Allah Allah Taala akan bagi daripada adab husnuzan seorang murid untuk mendapat tarbiyahnya daripada guru itu. Minta nazrah, dipandang, didoakan sentiasa. Minta dipimpin kerohanian kita. Kita ni jangan berlakon depan guru. Guru tahu. Nah. Kita wahai tuan guru, saya ni teruk keadaan saya ni. Hati saya keras. Habaq aib kita. Nah. Jangan dok abang, oh okey semua okey. Dia pun tahu kita tak okey. Cakap tu pun dia tahu kita tak okey. Jangan. Nah, kita abang, wahai guru, sembahyang saya tak khusyuk. Hati saya keras. Nah. Saat ingat, saat lupa, banyaknya lalai daripada ingat. Kita minta nasihat bimbingan. Dia kata kena zikir ni, kena buat macam ni, kamu buat ni Sat. Lepas tu dah okey dah, kamu ubah pula maqam kepada amalan ini. Itu maknanya suhbah dan bermuzakarah. Proses untuk kerohanian ni. Kita duk main mengaji tiap-tiap minggu. Main mengaji, tiap-tiap malam pun kita mengaji. Tapi hati kita duk ghaflah juga. Hati kita lalai lagi. Payah nak ingat Tuhan. Tahu kata zikir tu fadilatnya begitu begini, banyak kelebihannya. Tapi berat lagi nak buat. Hati kita ada lagi sikit-sikit nak hasad ke orang. Ada sikit-sikit lagi nak takabur. Ada sikit-sikit lagi riak dan seumpamanya. Mengaji. Zikir. Tapi duk ada lagi. Macam mana? Tu kita kena bermuzakarah dengan guru. Macam mana tuan guru? Dalam hal ni belum dapat lagi. Macam mana? Dia akan doakan kita. Dia akan bimbing kita. Zikir ni, buat macam ni, puasa, zikir ini. Baru ditingkatkan kerohanian kita itu. Baru ada kesan. Kalau tak nampak, nampak bukan kuih duk jinak ni, kuih duk liak. Nah, mengaji tasawuf ni bukan kuih duk jinak, kuih duk liak lagi ada ni. Perkataannya belum lagi nampak hikmah, perbuatannya pun duduk kalut lak lagi. Kita ni bukan kata orang lain, kita ni nak dapat lagi benda tu, nak masuk lagi cahaya tu, dah bagi masuk lagi, dah masuk dah, nak bagi duduk, jangan keluar. Tu kita kena minta bimbingan daripada guru-guru kita. Itu tarbiyah tadi dengan perbuatan. Hal. Nak bagi jadi hal tetap itulah. Kita kena. Orang panggil apa? Tabiat. Tabiat kita apa dia? Lalai. Nak tukar lalai tu kepada ingat Tuhan. Tu nak tukar hal tu payah. Latah sudahlah bunyi apa macam-macam, pak hang mak hang. Allah tak keluar lagi. Wei, pak hang mak hang. Hak mencarut lagi teruk. Maknanya hak tu dia banyak ingat. Hak dia lalai banyak. Kita nak tukar hal tu daripada tabiat duk kata lagu tu, nak tukar kata lagu lain tu. Tu perlu tarbiyah. Bimbingan guru. Tabiat kita ni nak tukar kepada, nak jadi daripada manusia nak pi kepada hamba. Ni kita proses. Depa kata bahas tinggi-tinggi tu tak padan dengan kita. Mati dululah kalau nak sampai. Kalau kita duk kata tinggi tak boleh kat kita, pakai tak dapat dah.
Boleh benar ni. Dengan syarat kita mau, dengan syarat kita bersungguh, dengan syarat kita ni benar. Tu bab benarnya murid tu baru dapat. Dia kata aku ni mengaji ambil pahala je. Hak wali-wali tu biar kat depa, kita tak badan, jadi soleh pun jadi ya. Kita tak target hak rendah. Cuba kita tak atas sikit. Aku ni nak berusaha lah nak jadi kuelok. InsyaAllah dapat makin-makin. Itu tarbiyah baginda Rasul kepada sahabat. Itu sahabat Nabi berjaya belaka. Baik. Bermula hasil itu bahawa dilalah perbuatan terlebih kuat daripada dilalah perkataan. Tunjuk ajak perbuatan lebih kesan daripada perkataan. Kerana tidak berpaling seorang daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian daripada sudah dilihatnya. Apabila dilihat tetap pegangan sahabat, tak ubah dah sebab Nabi buat. Atau kemudian daripada sudah sabit dengan khabar mutawatir kerana tidak mengerjakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagi dirinya daripada ibadah melainkan yang terlebih afdal. Apabila ikut Nabi selamatlah. Dia tak ubah dah. Baik. Dan demikian lagi umatnya pula tiada mengerjakan mereka itu umat melainkan terlebih afdal seperti mana yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kalau orang tanya, nak hak mana? Nak kalau boleh hak yang paling baiklah. Sebab Nabi ajak begitu. Kalau boleh-boleh kita nak yang terafdal lah, yang terbaik lagi. Maupun keadaan dunia, lebih-lebih lagi akhirat, kita kena minta pertolongan, bantuan taufik Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan rahmat, Allah bagi rezeki kerohanian, keimanan, keyakinan kepada kita. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, hati kita dilembutkan, kemudian kita mendapat akhlak yang baik daripada baginda, diajar oleh baginda Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Teruk kita ni, teruk banyak. Nabi kita lemah lembut dengan keluarga kita, cengeng tak habis lagi. Tak habis lagi. Tahu kata benda tu tak boleh, jadi juga lupa. Ni kita minta, kita selawat, kita zikir, teriak kepada Allah, mudah-mudahan diberikan kepada kita akhlak, hikmah. Mudah-mudahan kita dipandu menjadi hamba Allah Ta'ala yang diredai, umat Nabi SAW yang Nabi kita redha kepada kita. Begitu. Banyak aib kita. Nabi lemah lembut hikmah, kita kasar perangai. Nabi kita hikmah, beradab, berakhlak, jauh akhlak kita. Kita minta Allah Ta'ala bagi kepada kita anugerah ma'rifah. Hasil daripada ma'rifah itu ihsan. Ihsan itu maka lahirnya hikmah dan akhlak Islamiyah, akhlak Muhammadiyah. Bersalahan dilalah perkataan, terkadangnya mengikati mengikatkan orang yang lupa dan orang yang sakit itu akan kemurahan. Jadi insya-Allah kita berhenti sini, kita sambung balik pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Bermula dilalah perkataan wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.